Okey, terima kasih kerana bagi peluang untuk saya memberikan sepatah dua kata pada hari ini. Okay, selaku penyelaras program Happy Showcase Day hari ini, saya ingin merakamkanlah ucapan ribuan terima kasih atas kerjasama dan sokongan semua pihak yang telah bertukar lumus untuk menjayakan Showcase Day pada hari ini. Terutamanya tidak lupa kepada barisan pentadbir yang diketuai oleh Puan Nur Farihan Mehmet Ahmad Fuad, barisan ketua-ketua panitia, guru-guru panitia, murid-murid yang berbakat, dan seterusnya. Tidak lupa kepada ibu bapa yang banyak memberi sokongan moral kepada murid-murid dalam pelbagai aktiviti anak-anak di sekolah ini. Sebenarnya idea tercetusnya untuk Showcase Day ni adalah daripada Puan Guru Besar kita sendiri, daripada Puan Nur Farihan Mehmet Ahmad Fuad, untuk mengadakan showcase melibatkan semua panitia. Sebelum ni, tahun-tahun lepas, kami hanya jalankan panitia STEM saja yang terdiri daripada panitia Sains, Math, RBT. Kami buat STEM exhibition hanya beberapa hari saja. Tapi tahun ni dia buat satu perubahan supaya showcase ni diadakan, showcase day ni diadakan untuk semua panitia. Melibatkan semua panitia supaya dapat mencungkil bakat, minat, potensi murid dalam pelbagai bidang. Contohnya dalam bidang bahasa, matematik, sains, agama dan sebagainya. Macam tahun ni kita melibatkan 5 bilik sebenarnya bilik surau, bilik RBT, PSS, kita ada bilik seni, bilik muzik. Dan di setiap bilik tu ada pelbagai aktiviti yang diberikan kepada murid-murid. Jadi sebenarnya aktiviti showcase dia ni diadakan bukan sekadar untuk mempamerkan hasil kerja dan kreativiti murid, tetapi lebih kepada sebagai satu platform untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat murid dalam bidang-bidang yang tertentu. Jadi saya ambil satu contoh lah. Contohnya di surau. Panitia PAI dan Bahasa Arab dia bergabung, dia menjalankan satu aktiviti bukan sekadar pameran, tapi dia buat Islamic cartoon show. Di mana ada animasi kartun di sini. Murid-murid datang, dia melihat dan menjalankan pelbagai aktiviti yang telah dirancang. Aktiviti kedua yang saya telah lihat tadi, mereka menjalankan deko cupcake hafazan. Benda ini menarik, di mana murid-murid itu menghafal, apabila dah dapat menghafal surah yang diberi, murid itu diberi peluang pula untuk mendeko cupcake. Jadi, benda ni sekaligus dapat menarik minat murid dan mengembangkan potensi. Dan di bilik-bilik yang lain macam bilik RBT, mereka juga ada pen 3D, permainan Lego, dia ada deco sandwich. Begitu juga dengan bilik PSS, panitia bahasa Melayu, panitia bahasa Inggeris, panitia sejarah, mereka menjalankan aktiviti hands-on mereka sendiri seperti permainan bahasa dan sebagainya. Di bilik muzik, mereka memperkenalkan alat muzik, mempamerkan alat muzik di mana murid itu diberi peluang untuk mencuba menggunakan sendiri alat muzik itu sendiri. Mungkin dalam sesi PDPC biasa dalam kelas mereka tidak berpeluang untuk menjalankan aktiviti tersebut. Jadi diharapkan aktiviti showcase yang dijalankan di sekolah ini bukan sahaja sekadar pameran, tapi dapat memberi impak yang besar dalam perkembangan sahsiah dan akademik anak-anak kita di SK Asam Jawa. Akhir kata, semoga program seperti ini kita dapat tingkatkan dari semasa ke semasa demi kecemerlangan pendidikan anak-anak di sekolah kita. Sekali lagi, saya merakamkan ucapan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan Happy Showcase Day di sekolah kita.